La ilaha illallah. 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 Assalamualaikum. La ilaha illallah. Oh, Waalaikumsalam. Kau nak apa ah? Kau jangan kacau aku. La ilaha illallah. Bagi salam pun salah. La ilaha illallah. Memanglah salah. Kau ganggu aku. Kau nak apa? Tak adalah. Saya tengok abang duk tahlil, duk goyang macam ni. La ilaha illallah. Mana boleh bang? Kan ajaran sesat tu. Kita tahlil kerana Allah, bukan ikut ajaran sesat sesuka hati. Diamlah kau. La ilaha illallah. Suka hati abang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mam. Kenapa ni? Cari masalah je. Tak adalah mam. Ni abang ni duk tahan-tahan duk goyang macam ni. Tu kan jangan sesat mam. Oh, macam tu ke? Tak apa. Biar saya tegur. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Ni seorang yang gini. Kau nak apa? Kau jangan kacau aku. Sama je dengan budak ni. Ish. Tak baik macam tu bang. Kita kena jawab salam. Wajib jawab salam kalau orang bagi salam. Waalaikumsalam. Nak apa ni? Seorang dah cakap, ni seorang lagi. Nak apa? Tak adalah. Abang buat macam tu ajaran sesat. Kita tahlil kerana Allah. La ilaha illallah yang bermaksud tiada Tuhan selain Allah. Ni abang duk ikut macam ni, itu dah ajaran sesat dah nama je. Dah tu ramai yang buat la ilaha illallah macam ni. Tu apa? Itu semua salah bang. Sebab apa? Sebab ramai yang tak tahu kita tahlil ni kerana Allah, dan tak baik goyang-goyang kita macam tu. Lagi satu, ada orang buat macam tu, ada orang beribadah depan makanan semata-mata untuk dapatkan makanan. Orang beribadahlah dulu, barulah ambil makanan. Tapi abang tanpa sengajanya duk buat tahlil macam ni. Tak baik. Kau ni diam boleh tak? Mam, kau ni nak kena. Pada muka. Sebab tu kawan-kawan, kita nak duk zikir-zikir munajat, nak tahlil. Kita zikir ni menghadap kepada Allah, bukannya ikut ajaran sesat. Ramai yang tak tahu sebenarnya itu tak elok. Jadi ingat kawan-kawan. Assalamualaikum.